Hai, jom kita rungkai rahsia sebenar di sebalik analisis keuntungan bisnes dalam penerangan pantas ni. Bayangkan syarikat untung RM1,000,000. Dengar macam hebat kan? Tapi tunggu dulu. Adakah bisnes tu betul-betul sihat? Ni poin paling penting. Kalau anda cuma tengok pada angka ringgit bulat-bulat, tu satu perangkap besar. Jadi, jom kita jadi detektif sikit. 4 tahap keuntungan ni bakal dedahkan cerita keuangan sebenar syarikat. Kita mula dengan margin untung kasar. Dari sini, kita boleh nampak strategi harga syarikat tu berkesan ke tak. Contohnya, margin 40%, maknanya mereka simpan 40 sen untung kasar bagi setiap RM1 jualan. Seterusnya, margin operasi. Tahap ni dedahkan macam mana diorang kawal kos sewa, pemasaran dan gaji pekerja. Kalau untung tu jatuh tinggal 18 sen, kat sinilah terdedahnya kos sebenar untuk run operasi bisnes tu. Akhir sekali, margin untung bersih. Ini untung paling real selepas tolak semua cukai dan faedah bank. Kalau cuma tinggal 10 sen, maksudnya 90% dari duit masuk tu lebur semata-mata untuk tampung kos. Seterusnya, kita tengok kecekapan modal pula. Kita siasat pulangan atas aset iaitu ROA dan pulangan atas equity ROE. ROA 8% ni maksudnya setiap RM1 nilai aset syarikat tu berjaya hasilkan 8 sen untung. ROE 15% pula tunjukkan pulangan untung langsung yang spesifik ke atas modal yang pemilik sendiri keluarkan. Tapi awas ya, ROE melambung tinggi mungkin cuma cover line untuk syarikat yang sebenarnya sarat dengan hutang. Untuk anda pelabur biasa, jom cek pendapatan sesaham atau EPS. Ini untuk tengok untung bagi setiap satu saham. Jadi, ini alatan siasatan lengkap anda. 6 nisbah ini akan rungkai cerita sebenar kewangan syarikat lapis demi lapis. Nak elak kesilapan rookie, pastikan anda analisis trend beberapa tahun dan bandingkannya dengan pesaing dalam industri sama. Tolong jangan terperangkap dengan jumlah ringgit semata-mata. Ingat, sentiasa cek margin sebenar yang tersembunyi di sebalik angka. Keuntungan tu bukan cuma wang tunai, tapi keupayaan cipta nilai yang mampan. Jadi, syarikat ni lulus tak ujian anda?